keluar dari TikTok, banyak orang cakap Kabilan takut dengan dia. Oish, Kabilan macam, macam abah juga ni. Beyond ada call out Kabilan untuk lawan di Beyond, tapi Kabilan cakap, Okey, Kabilan mungkin boleh share sikit perasaan menang, mungkin singkat masanya. Mungkin kamu boleh komen sikit. First of all, Kabilan cakap thank you kepada Fury sebab menjemputkan Kabilan dalam event ni. Dan Kabilan nak cakap thank you kepada manager Kabilan dan kawan-kawan Kabilan yang support Kabilan di gym. And then sebab yang tu pun Kabilan tahu pun Kabilan boleh KO kan dia, sebab Kabilan dengan dah training sangat kuat and very intense training kita ada dekat gym kita. So tu alhamdulillah Kabilan menang tak. Puas hati ke? Ui, puas sangat. Betul-betul puas. Sebab tak tahu macam mana nak explain, sebab Kabilan nampak sekejap sangat ni. Okay, Kabilan, orang kata sebenarnya ada expected lah. Benda ni exhibition dan Kabilan pun jadikan ni tempat memanas badan sebelum ke One punya perlawanan. Belum lagi, mesti banyak lagi perlu dibaikikan. Everyday, walaupun kita menang dalam jangka yang pendek juga, tapi kita kena balik, mesti perbaiki balik supaya kita betul-betul fit and ready for One Championship again. Apa yang untuk Kabilan Jalawan selepas ni? Apa yang awak akan target lepas ni? Apa yang awak nak lepas ni? Kabilan nak target WBC lah, belt WBC. Hopefully by this year. Kabilan nak achieve everything like WBC or IBC. Kabilan daripada rentak Muay Thai, tempat lahirnya ramai fighter-fighter hebat juga macam Jojo, Kilat Boy dan sebagainya. Macam adakah kemenangan malam ni Kabilan melihat sebagai satu kelebihan selepas training di rentak Muay Thai? Ya, sebab di gym kita memang sebab Kabilan di situ, Kabilan pun training dengan coach, so we have no lack of training lah. So everyday intense training, everyday fokus, sebab kita pagi petang lari 12 kilo, lepas tu balik sepak 500, pagi petang, everyday kita kena training intense. So that's why Rentap is like one of the best gym in Malaysia. So Kemenangan malam ni mungkin selepas ni rakyat Malaysia tertumpu kepada Kabilan lagi. So macam mana Kabilan nak kekalkan momentum untuk selepas ni? Kabilan akan train more hard and be focused and be ready always. Next untuk One bila tu? Kabilan belum tahu, tapi Kabilan tahu mungkin bulan 8 atau bulan 9 nya. Tadi call out siapa? Brian Lawitan. Ada sebab kenapa call out dia? Tak, sebab hari tu kan, semasa Kabilan tengah persiapan untuk lawan The Fury, lepas tu Beyond ada call out Kabilan untuk lawan di Beyond, tapi Kabilan cakap tak boleh sebab Fury dah invite Kabilan dulu. So Kabilan cakap tunggu dulu lah to Beyond. Bukan Kabilan tak nak lawan dia, Kabilan okey. Tapi bila dengar keluar dari TikTok, banyak orang cakap Kabilan takut dengan dia. Oish, Kabilan macam macam abah juga ni. Dia mencabar Kabilan lah. So harap nanti Kabilan akan jumpa Brian Lawitan dengan rule Muay Thai. Dengarnya akan ambil tawaran berlakon selepas ni, mungkin boleh bagi hint sikit, drama ke filem? Kalau berlakon Kabilan nak jadi macam Polis Evo ke? Boleh kan? Mana tahu? Sebab dengarnya ada satu interview Kabilan cakap nak berlakon selepas ni. Betul ke? Betul. Kalau ada rezeki, kalau ada berlakon ke apa ke, Kabilan memang okey.